Aku dah insaf. Jangan minta maaf dengan aku. Kau kena minta maaf dengan semua penghuni hutan yang kau dah ejek, dah hina. Boleh je. Kecuali kepompong. Ha? Kenapa pula? Dia dah hilang. Mana dia hilang? Ada je. Kau tak nampak ke? Tak ada. Aku dah tengok tadi. Angin kuat yang dah bawa dia pergi. Tak apa. Aku maafkan kau. Oh. Kau maafkan aku? Kenapa? Siapakah kau? Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek dahulu. Betul ke, Kancil? Ya. Sekarang dia selamatkan kau. Rama-rama, aku minta maaf. Aku dah insaf. Aku janji, aku tak akan ulangi perbuatan aku. Baguslah. Kau dah sedar akan kesilapan kau. Akhirnya, semua penghuni hutan maafkan semut. Mereka hidup bahagia, aman dan damai. Wah! Jadi, begitulah ceritanya.